Hai adik-adik semua, selamat datang. Hari ini kita ada satu misi khas tau. Kita akan jadi macam detektif. Misi kita, kita nak siasat dua jenis botol yang selalu sangat kita nampak. Jom kita banding beza. Botol plastik lawan botol besi. Okey, sekarang cuba tengok botol air yang adik-adik guna kat sekolah tu. Botol plastik ke atau botol besi? Cuba fikir kejap. Tak kisahlah yang mana satu pun, jom kita kenal-kenal dengan kedua-dua jenis botol ni. Dan inilah kawan-kawan baharu kita untuk hari ni. Yang comel ni nama dia plastik dan yang gagah ni pula besi. Nampak macam lain kan? Tapi dua-dua ni ada banyak rahsia nak cerita kat kita. Jom kita dengar apa kata mereka. Okey, jom kita mulakan siasatan kita. Apa agaknya benda yang sama pasal plastik dengan besi ni? Pertama sekali mestilah dua-dua boleh simpan air kan? Jadi kita takkan dahaga. Lepas tu dua-dua pun kita boleh bawa pergi sekolah dan masa bersukan pun kita guna. Betul tak? Memang dua-dua berguna sangat. Tapi kan, mesti ada beza antara mereka. Tak mungkin sama 100%. Jadi, apa yang buat mereka ni istimewa dengan cara masing-masing? Jom kita tengok plastik dulu. Apa agaknya yang best dan yang tak best pasal dia? Dah sedia? Okey, plastik ni kan, dia sangat ringan. Senang je nak angkat, letak dalam beg. Harganya pun selalunya lebih murah. Senang nak dapat. Tapi, ada tapinya. Dia ni tak berapa kuat. Mudah kemek, kadang-kadang boleh pecah. Dan yang paling penting selalunya orang pakai sekali je. Lepas tu, buang. Bila banyak sangat sampah plastik, ia tak elok untuk bumi kita tau. Baiklah, sekarang jom kita tengok kawan kita si besi pula. Besi ni memanglah rasa berat sikit berbanding plastiki. Tapi dia ni sado tau. Kuat sangat. Susah nak rosak. Jatuh pun selambar je. Dan yang paling best sekali, kita boleh guna dia banyak kali. Basuh, isi air, guna balik. Jadi ini bermakna besi ni lebih mesra alam. Wah, hebat kan? Okey, wow, banyaknya maklumat yang kita dah kumpul. Ada yang sama, ada yang beza. Macam mana kita nak susun semua ni supaya senang nampak dan senang ingatnya? Jangan risau. Saya ada satu alat yang super hebat untuk kita. Namanya ialah peta buih berganda. Bunyi macam best kan? Jom kita cuba isi sama-sama. Tada! Inilah peta buih berganda kita. Nampak tak betapa kemasnya? Okey, tengok ni. Dekat bulatan tengah-tengah ni, kita letak semua benda yang sama. Boleh simpan air, boleh bawa ke sekolah, boleh guna masa sukan. Lepas tu, dekat belah plastik, kita tulis ciri-ciri dia. Ringan, murah tapi mudah rosak. Dan di sebelah besi pula, kita letak ciri-ciri dia. Lebih berat tapi tahan lama dan mesra alam. Kan senang macam ni? Sekarang, adik-adik semua dah jadi pakar botol air. Hebat! Jadi, saya ada satu soalan terakhir untuk semua detektif cilik saya. Bila kita dah tahu semua ni tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing, agaknya botol yang manakah pilihan yang lebih bijak kalau kita nak sama-sama jaga planet bumi kita yang tersayang ni? Cuba adik-adik fikirkan ya. Okey, sampai sini saja untuk hari ni. Jumpa lagi. Bye-bye.